Okay guys, kita orang dapat satu kereta Proton Iris. Customer minta datang ke Shah Alam untuk buat package full detailing. Customer bagi tahu dari mula-mula I beli kereta dulu tak pernah langsung hantar buat detailing. So anak I kerap makan dalam kereta, bahagian kapet lantai, celah-celah seat dah bersepah dengan sisa makanan. So I nak minta you guys untuk fokus cuci bahagian dalam. Okay, dalam package full detailing kita akan start dengan cucian bahagian dalam, cuci seat, cuci kapet. Kadang-kadang cuci seat kita kena buat sampai 2 kali sebab kotor sangat. Cuci dashboard, kita akan buka juga spare tayar dekat boot belakang, cuci headliner bumbung. Lepas dah siap, kita akan kilatkan dashboard untuk elak daripada sinaran UV matahari. So lepas dah siap cuci bahagian dalam, baru kita letak ubat peracun lipas. Untuk bahagian luar, kita akan buat premium car wash sekali dengan waxing untuk protection cat kereta. So kalau korang ada masalah dengan kereta kotor dan tak tahu nak hantar dekat mana, boleh klik link dekat bio profile kita orang. Situ korang boleh tengok harga dan kalender untuk pilih tarikh yang sesuai. Bayaran deposit kita ambil RM50 sahaja. Untuk bulan Ramadan masih ada banyak slot kosong lagi. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover area KL dan Selangor sahaja. So korang cuba komen hasil cucian macam dalam video ni. Rasa-rasa boleh dapat berapa bintang? Dari level 1 hingga 100, komen sekali dengan emoji bintang. So jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.